Kali ini memang cabaran yang besar, condition yang berubah masa semasa atas grid. So boleh Akif ceritakan sikit macam mana perlumbaan tadi yang kita nampak yang Akif menunggu sampai last time untuk buatkan satu move. Okey, saya nak cakap syukur Alhamdulillah. Dan terima kasih dekat tim Genesis Honda KC Racing. Dan pada race tadi saya tak expect pun yang cuaca nak hujan. So ada turn yang basah, ada turn yang tak basah. So tadi saya tak jangka yang Farid Putra sampai depan sebab dia starting petak 10. So saya relax di depan, lepas tu saya cuba maintainkan pace saya dan kedudukan di tempat ketiga tadi. So dan pada lap ketiga tu Farid Putra dah sampai. So saya kena kerja keras sikit lah kalau Farid Putra sampai. So race tadi saya cuba try buat yang terbaik lah. Saya try save tayar. Lepas tu saya punya race tadi berapa lap tadi saya try maintain dan ikut Farid Putra. Dan alhamdulillah sampai last lap saya berjaya dapat tempat nombor 1. Alhamdulillah. Terima kasih Akif, tahniah. Dalam kondisi yang sangat tricky dan nampaknya memang perfect move dalam last lap, dalam last corner. So boleh ceritakan sikit pasal perlumbaan tadi. Okay, first saya nak syukur Alhamdulillah dan saya nak terima kasih pada tim saya Petronas Bintang MRT Dewan Racing dan mekanik-mekanik yang bekerja keras pada hari Jumaat. Dan race tadi memang hujan agak lebat sampai visor saya pun tak nampak. Tadi saya cuba agak nak lead depan tapi saya pun masih tak agak-agak dan saya tengok Izam pun dia dah try overtake dan saya cuba ikut pace dia dan pace dia pun agak laju dan saya ikut dan saya try lah pada last lap tu dan Alhamdulillah rezeki saya pada hari ni. Terima kasih, tahniah. First in qualifying, first in Super Pole dan sekarang ni first dalam perlumbaan. Boleh ceritakan sikit pasal perlumbaan tadi? Alhamdulillah, kira impian saya kali ini tercapai. Daripada first day lagi kita memang dah ada dekat dalam top sheet. So memang bagi saya memang nak sangat menang di tempat halaman sendiri kerana berapa tahun dah saya tak merasai menang dekat halaman sendiri. So kali ini alhamdulillah dengan bantuan daripada pasukan juga yang percaya dengan saya dan push diri saya dan buat motosikal yang amat baik. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendoakan saya. Hari ini saya dapat menang di halaman sendiri dan saya akan cuba usaha untuk berterusan sehingga habis race lah, insyaAllah. Terima kasih Kasmah.